Okay, Assalamualaikum. Ni aku try masak ayam masak merah. Aku tumis 4 sekawan. Lepas tu bawang besar 4 biji, 5 biji. Bawang putih satu puntung tu kot. Tu serai 4 batang. Lepas tu daun bawang, yep. Tu cili merah dan daun pandan. So aku akan goreng sampai naik bau. Lepas tu aku akan letak cili giling. Okay. So ni apa ni? Kentang dan carrot aku dah gosengkan. Ni ayam yang telah goreng. So ni aku dah letak cili giling untuk masak dulu. Lepas masak aku akan letak irisan tomato. Okey, irisan tomato. Tadi aku dah letak air asam jawa. Dan not least aku letak tomato puree. Letak air sikit. Okay. So lepas ni aku letak tiram sikit, garam dan perasa lah kot. Dan susu cair. Kita tak tahu cari post yang lama. Copy paste kat bawah. Okey, ni dah letak tomato, irisan tomato 2 biji, tomato puree, garam, hati ayam, chili sauce, tomato sauce, tiram. Hari Raya. Minta maaf ada suara sengau kat belakang tu. Baik, Ati kata saya sengang. Okay, alright. Sekarang ni. Okay. Cara penutup susu cair. InsyaAllah Allah bagi sedap. Kepada Allah kita berserah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Betul ke apa? Inilah yang beria sibuk beli kuliah.